Mari mengenal kau personal, bukan terkenal, nak ku kekal. Gaya tradisional memang aku, dan memang cara aku. Harap ia membantumu dalam semua aspek, girl. Aku psikolog, tolong respect. Sudah tersurat-urat, kita dah terjalin sampai masa kau terias di peluk. Cerita cinta dari dua dunia, oh dua dunia. Cerita cinta dari dua dunia, oh dua dunia. Selamat pagi, Tengku. Selamat pagi. Semua dah ada kat atas? Dah, semua dah tunggu, Tengku. Okey, girl. Good morning. Morning. Tak payah berdiri. Ni bukan classroom, okey? Tak payah berdiri setiap masa. Duduk. Walaupun saya CEO dalam syarikat ni, tapi saya tetap menghormati ahli lembaga pengarah yang lain. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita boleh mulakan meeting kita sekarang. Wait. Tengku Imanuddin, maybe next time you boleh more punctual, sebab kita semua tak boleh nak menunggu. Every second is money. Saya minta maaf. Saya berjumpa dengan Tuan Ehsan tadi. Ada amanat yang perlu saya sampaikan dalam meeting ni. So, Puan Adrina, do you have any objection? Kalau tak ada, kita boleh mulakan meeting. Ya, silakan. Okay. Kalau tak ada, kita mulakan. Duhai bondaku, bondaku, si ikan kaloi. Timbullah bondaku, tunjukkanlah diri. Harapnya suara abang ni. Yang abang menyanyi bagai ni ada apa? Kenderaan berat ikut kiri. Aduh, kiri. Tak adalah, aku bukan buat tabiat je. Bukan buat tabiat. Aku saja je pagi-pagi ni nak feeling ni. Feeling. Panas kan bang? Coba abang bayangkan kalau kolam ikan kita ni ada aircon. Kan best bang. Takkanlah kita panas-panas macam ni, buat kerja pun senang. Kau panas ke? Yelah, tengok ni matahari tu. Sekejap. Ada comelnya. Abang dapat dari mana? Belilah, takkan curi pula. Sofia boleh keluar dulu. Puan Adrina, tunggu dulu. Saya ada benda yang saya nak bincang dengan awak. Kenapa awak memalukan saya depan ahli lembaga yang lain? Saya tak ada niat nak malukan Tengku. Saya cakap benda yang betul. Tengku nak meeting tapi Tengku lambat. Saya ada hal tadi. Kalau awak ada masalah, ada benda yang tak puas hati, datang jumpa saya personal. Jangan attack saya depan mesyuarat macam tadi. Please, be professional. Bang. Abang ada call Abang Kudin tak? Ada tu adalah. Tapi dia yang banyak call aku. Sebab dia pakai line kan. Kalau aku nak call, tak payahlah. Dah lah pakai kredit top up. Habis top up aku nanti.
Ikut abang ni. Dia ada cakap tak dekat abang bila dia nak balik? Tak ada pun. Kenapa? Kau rindu Iyalah bang, takkan hari-hari aku tengok muka ni je. Hari-hari bosan abang. Tengok abang je dekat sini. Dah lah, kau minum lah. Kalau kau rindu kat dia, nanti kau ambil gambar dia, kau tataplah puas-puas. Dah, aku banyak kerja lagi nak buat ni. Malas tak kau. Yang abang jealous lah tu. Kenapa? Biasa abang buat macam ni dekat aku. Dah hati nak marah aku. Ni ada siapa? Dah yang dia ni pun satu. Sibuk naikkan pangkat dia buat apa masalah aku ni tak wujud. Tengku Adriana, Tengku Imran nak jumpa Tengku dalam bilik dia sekarang. Okay. Thank you. Hei, Mamat ni. Apa je? Tadi aku depan mata tak nak pula dia cakap. Kan aku kebelah tadi. Menyusahkan betul lah dia ni. Ya, Tengku. Tak boleh ke masuk bagi salam dulu? Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa degil sangat? Memang ada sifat saya macam ni. Tak boleh nak ubah. Be professional susah ke? Saya dah cukup profesional. Saya tak melibatkan family dalam kerja. Come on, Adriana. Ayah dia tengah sakit. Boleh tak jangan susahkan hati dia? Saya susahkan hati ayanda. Kalau saya buat macam tu, rasanya saya tak ada kat sini. Lagi satu. Kenapa Tengku sibuk sangat hal keluarga saya, ya? Sebenarnya Tengku nak apa? Kalau Tengku nak bercakap tentang keluarga, rasanya Tengku yang tak profesional. Tolong betulkan proposal ni. Saya tak boleh nak approve proposal cincai macam ni. Seminggu saya tak tidur. Saya buat proposal ni. Macam mana Tengku boleh cakap cincai? Seminggu tak tidur. Wow. Should be great. But this one? Bagaimana yang cincai? Semua dalam proposal ni. Dah lah, tak payah pandang saya macam tu. Ambil ni. Buat baru, Adriana. Make sure awak cukup tidur, okey? Besar-besar juga ikan yang Imran bagi ni. Semuanya sihat. Kan elok kalau awak duduk kat sini, main ikan, hilangkan stres. Alah, kalau Syah nak saya temankan Syah selalu dekat rumah ni, cakap je lah. Tak nak saya pergi office lah tu. Dia apa? Awak kan daripada muda sampailah ke tua, asyik sibuk je dengan kerja. Ni sekarang ni, dah tak berapa nak sihat tu, berehat je lah kat rumah, temankan saya. Pandai je bagi alasan. Pasal kerja tu, awak serah je dekat budak-budak. Bonda pun setuju tau. Hope so. Pagi tadi, Imran datang kat rumah. Lepas tu awak cakap pagi-pagi dah sampai dah. Mesti ada hal apa-apa ni kan? Adalah. Kalau orang lelaki, perempuan mana boleh tahu. Nak berahsia lah pula. Tak apa. Nak berahsia sangat ya? Tak apa. Dah. Tak payah nak mengajuk. Nah, bagi makan ikan. Yelah.
nak minum. Abang, saya bantu lah. Oh, rupanya ni kerja korang bila Abang Kudin tak ada. Memang inilah kerja kita. Kau ingat ada Abang Kudin ke tak ada ke, memang ini kerja kita. Kau pernah nampak ke kita kerja yang lain? Dah kau ni, sibuk je lah. Pandai menjawab lah. Dah lah makan gaji buta. Apa, korang ingat kolam ni kolam bapak korang? Bapak-bapak tu jangan sebut Ini memang bukan kolam bapak aku, tapi bukan kolam bapak kau juga. Jangan nak peli-peli aku lah. Aku report kat Abang Kudin. Kau nak report-report kenapa? Kau ingat Abang Kudin peduli ke? Mestilah dia peduli. Aku kan bakal mem kat kolam ni. Mem besar. Mem besar. Dah. Bang, Jom. biarkan dia berangan sampai lebam ya. Dah, jom. Banyak sangat langau kat sini. Jom kita pergi. Bagus lagi pergi dari sini. Jom bang. Aku report tau. Report je lah. Aku tak peduli pun. Kau nak report ke report je lah. Jom bang. Sakit hatiku. Tengku nak makan kat mana? Saya ikut awak mana-mana pun boleh. Okey, kalau macam tu saya bawa Tengku makan kat satu restoran ni lah. Macam nak join? Tengku nak join kita orang ke? Yelah, hari tu kan saya dah janji dengan awak yang saya nak belanja awak makan pasal awak tolong saya. Ingat tak? Okey. Tengku not ready now. Awak okey ke kalau saya join? Silakan. Saya seorang je ke yang rasa awkward macam ni? Ke macam mana? Tengku sekalian. Jemput makan. Saya nak pergi ladies sekejap. Awak kalau ada apa-apa nak cakap sekarang. Lepas habis makan ni saya terus balik. Saya cuma nak tengok awak makan. Bukan awak nak belanja Sofia? Awak dah nampak kurus sekarang ni. Makan banyak sikit, please. Saya tak nak awak sakit. Okey. Awak boleh makan dengan selesa. Saya balik office dulu. Sekali tidak seperti yang lalu. Puan, Tengku nak pergi mana? Diri aku sendiri tiada lagi di sisi, hilang semua bayanganmu. Kenangan bersamamu, aku hilang. Tuhan tolong
Tengku dah balik. Aduh. Tengku. Lewat balik Tengku. Lama saya tunggu, nak risau saya. Siapa suruh tunggu? Tak adalah. Tengku. Nak tanya sikit boleh? Kenapa muka Tengku ni monyok? Ni macam Tengku mondok. Tengku mondok. Awak cakap apa tadi? Ha? Macam saya Tengku mondok? Buat sekali muka awak tu. Tolong bunguk lah. Ngadu. Cakap handle nak? Tak payahlah sampai macam tu. Tak adalah. Kalau asyik muka muram, muka muncung macam Tengku mondok je kan. Tak lawa lah Tengku saya ni, betul tak? Selama hari ni tak cantik ke? Takkanlah tak lawa, mestilah lawa. Ni, awak nak try saya ke? Takkanlah saya nak try Tengku. Kalau boleh masalahnya Tengku. Tolonglah. Ni, rupa awak ni pun dah macam umang-umang. Ada hati nak try kita. Tolong lah, penat lah. Tengku, takkanlah saya nak try Tengku. Boleh ke Tengku? Aku orang kecil, engkau orang besar. Sedap ke suara? Cerita cinta dari dua dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sampai pun cucu kesayangan Nenda ni. Hai Nenda. Hai benda Nenda. Dapat penat je anak Nenda ni. Penatlah, kerja keras kan? Cucu Nenda ni dah ada tanggungjawab. Sebab itulah dia penat. Kalau dia tak penat, maknanya dia main-main tu. Mana ada main-main, orang kerja betul-betul lah. Ni, anak bonda ni. Penat-penat macam ni lapar tak? Kalau lapar, nanti bonda suruh Kak Ning panaskan makanan. Tak adalah, tak lapar. Tak ada selera nak makan. Naik dulu tidur. Good night. Good night. Bonda, Bonda tengok Rina tu penat kerja ke ataupun penat kena buli lah? Kan dia kata tadi dia penat kerja. Betul lah tu. Siapa yang nak buli dia kat office tu? Dia buli orang adalah. Dalam pekatnya malam aku terjaga, diempit dosa tersimpul ku menghadapmu. Inikah perasaan bila kau menyapa? Baru ku sedari dari tidurku. Pantaskah aku ke sana tinggalkan semua untukmu? Hanya padamu ku ingin kembali, pintaku hanyalah ampunilah dosaku ini, berilah daku keluasan kasih dan sayangmu, jangan tinggalkan ku.
Hello, Ruslan. Kenapa Inlan? Tak tahu lah Teguh. Kereta ni buat hal pula. Semalam okey. Kau dah check belum? Tak apa, tunggu jangan risau. Mengikut kepakaran saya dalam bidang vocational selama 30 tahun, saya rasa kereta ni tak lain tak bukan. Kereta ni rosak lah ni. Saya dah lambat ni, ada meeting. Tak apa, tunggu relax. Biar saya check. Ruslan, kenapa ni? Kereta ni buat hal pula pagi ni. Lah call mekanik lah. Tak apa, bab-bab tu biar saya uruskan. Tapi itulah, saya nak minta tolong dengan Tengku. Tolong hantarkan Tengku Edina sekali. Ya, sure. Tengku Nur Edrina, jom pergi office. Kita dah lambat ni. Ada meeting. Please. Dari mengenal kau personal, bukan terkenal nak ku kekal. Gaya tradisional memang aku dan memang cara aku. Harap ia membantumu dalam semua aspek, girl. Aku psikolog, tolong respect. Sudah tersurat urat kita dah terjalin sampai masa kau terias di pelan. Cerita cinta dari dua dunia. Oh, dua dunia. Cantik sangat ke pemandangan kat luar tu? Saya dah buat macam-macam tau. Kau nak saya buat apa lagi? Tengku Nur Edrina, please talk to me. Terima kasih. Tolong bawa saya pergi kerja. Boleh cepat sikit tak? Kita dah lambat nak pergi meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Makku. Macam mana hari ni? Makku kenapa datang sini? Makku kan kena rehat dekat rumah. Biarlah nak dengan Moh yang jaga kolam ni. Entah Makku duduk rumah rehat je lah. Kalau abangku ni tahu, habis kita orang kena marah nanti tau. Korang tahu tak? Aku dah bosan lah duduk rumah. Sorang-sorang pula tu. Baik aku datang sini tengok kolam, tengok ikan, tengok korang sembang dengan korang. Ni, aku dengar kata Lisa datang sini kacau korang. Alah, tak adalah makku. Makku kan tahu sendiri Lisa tu macam mana. Apalah si Lisa ni. Asyik menyusahkan hidup orang je. Apa lagi yang dia tak puas hati? Biasalah Makku, orang macam tu memang takkan puas. Sebab itulah sampai sekarang dia asyik berdengki je dengan keluarga kita. Makku tak payahlah banyak fikir sangat. Ni, makku nak yakin kalau Bang Kudin boleh selesaikan masalah dia. Sekarang ni kita hanya bersabar dan berdoa aja biar Abang Kudin selesaikan misi dia dan si Lisa tu biar dia cepat dapat balasannya. Kan? Jahat betul lah dia ni. Marah betul. Iyalah. Ni, tengok ni. Aku bawa apa ni? Makku hari ni masak apa? Mari tengok dulu. Lapar dah? Lapar simpanlah kat yang makan lah. Tengok ni. Samnya. Apa tu? Sambal gesek. Tahu tak apa sambal gesek. Sekejap kita makan ni. Cerita cinta dari dua dunia. Hai Adrina. Jom kita pergi lunch nak?
Dah masuk waktu lunch kan? Come on Adrina, takkanlah lunch dengan I pun tak nak. Kau nak okey je dengan Tengku? Please, Pat. You kalau tak ada benda elok untuk bercakap, I rasa baik you diam. Ada apa-apa yang tak elok kan I cakap? I rasa ajak you pergi lunch je kan? No, I tak nak makan. I takut selera I hilang bila makan dengan you. Sebab kenyang tengok I. Saya tak tahu Cik Badar ada kat sini. Ya, Sofia? Lunch? Oh, iyalah. I nak pergi lunch dengan Sofia. So, I pergi dulu ya. Come, Sofia. Jom. Dengan aku tak nak, dengan Sofia nak. Siapalah nak teman aku makan. Wow. Oh. Kau nak apa ni? Aku nak cakap sikit dengan kau. Boleh tak kalau kau jangan nak ganggu Adrina dah? Ganggu Adrina? Mana ada? Mana ada aku ganggu dia? Tapi kalau aku nak ganggu dia sekalipun, apa kena-mengena dengan kau? Ada kena-mengena dengan aku lah sebab tu aku tegur kau ni. Dan aku rasa kau dah boleh move on kot. Sebab kau tak layak untuk dia. Aku tak layak untuk dia? Ni. Aku nak bagi tahu kau ni. Yang pertama, nama aku Tengku Radin Imranuddin. Nama dia Tengku Nur Adrina. Okey? Yang kedua, Semara Holding ni milik kami berdua. Yang ketiga, aku ni CEO dan dia tu COO. Okey? Yang keempat, kami ni lahir dari darah yang sama. Kau nak aku teruskan ke cerita aku yang panjang lebar tu? Mesti kau muak nak dengar kan? Okey, jadi kalau macam tu, kau balik dulu rumah, kau cermin diri kau sebelum kau soal aku sama ada aku layak ataupun tak. Okey? Boleh tepi sikit tak? Thank you. Tak apa, Tengku Imran. Ini ya kau. Esok lagi aku. Kau belah tengok aku nikah dengan dia dah. Kenapa awak pandang saya macam tu? Saya teringat Tengku yang dulu. Maksud awak? Ya. Tengku yang dulu seorang yang suka berceloteh. Yang ceria. Tak suka kerja. Dan bahagia. Usia mematangkan seseorang, Sofia. Pengalaman mendewasakan kita. Saya cuba. Saya cuba untuk terus hidup. Tengku tak nak cuba ke? Saya dah cuba. Kadang-kadang bila sampai waktu, kita perlu tahu kat mana kita kena berhenti mencuba. Tapi bukankah itu akan lebih melukakan hati Tengku? Dah tak ada apa yang boleh lukakan hati saya. Kenapa saya rasa Tengku ni sebenarnya cuba lari dari hakikat yang dah ada depan mata? Hakikat apa? Hakikat tentang hati dan perasaan.
masuk bilik saya sekejap. Ada benda yang nak bincang. Okey. Dan hei, Teguh. Macam mana yang kereta? Ha? Kereta okey Teguh. Saya jaga kereta macam saya jaga diri saya sendiri Teguh. Rina kau pagi tadi tak ada kereta rosak di jalan. Alah Tengku, semua ni aku nak je Teguh. Teguh Imran. Oh. Kamu jadi sebahagian daripada drama pagi tadi lah. Tengku, saya sanggup buat apa saja untuk menjenihkan keadaan dalam keluarga ni. Termasuk jadi pelakon. Lagipun tu memang kepakaran saya Tengku. Saya memang hebat dalam bab pelakon ni Tengku. Cuma Tengku yang tak tahu. Keras betul hati Rina tu. Itulah saya rasa Tengku Rina masih tak dapat hadap semula ni lagi. Saya kesiankan Imran. Pasal Tengku Imran Tengku tak payah risau. Saya rasa Tengku Imran tu okey. Tengku ada nak pergi mana-mana ke Tengku? Cerita cinta dari dua dunia. Apa yang penting sangat ya? Sampai awak tak boleh nak tunggu kat bilik awak sendiri. Lama saya tunggu awak. Duduklah dulu. Kerusi kan banyak. Kalau nak bercakap tentang proposal tender tu, saya tak siapkan lagi. Tak ada apa-apa perubahan pun. Rasanya kalau tak ada apa-apa, saya nak siapkan kerja saya. Abang rindu kan sayang? Abang sangat-sangat rindu kan sayang? Dah macam-macam benda abang buat. Abang busykan diri abang. Abang buat benda-benda yang tak sepatutnya abang buat. Abang tak tidur malam. Tapi abang masih rindu kan sayang? Abang cuma nak panggil sayang. Abang cuma nak rindukan sayang. Abang cuma nak dengar suara sayang. Rubahku hilang dalam percintaan ini. Kau ada hulur tanganmu membasuhkan. Seringkala aku ada, engkau ada, aku kasih. Tak ingin terulang lagi. Terhapus semua duka lara kisah lama. Kau balut sekeping hati penawa duka. Pusaka siksaku yang kau ubah. Kau ganti semula. Kau membahagiakanku. Kaulah kasihku yang menyentuhkan hati. Kaulah syurga kasihku. Gurau sendamu jatuh bangunku kasih. Kau
cintai. Selamat pagi Abang Kudin. Pagi nak. Jangan dilihatin terus ikannya bang. Nanti jatuh cinta lagi. Bang Kudin. Mok. Kenapa? Bang, orang tua tu buat hal lagi lah bang. Orang tua mana? Buat hal apa? Alah, bekas bakal mentua abang tu lah. Apa kau merepek ni, Mok? Alah, bengapnya. Bekas bakal mentua abang yang tak jadi tu lah. Wak Sukiman. Habis dia sama ikan kita bang. Aku tahulah kau tengah marah. Tapi kau jangan buat aku marah. Sedap mulut kau je cakap dia bekas bakal mentua aku, Ni, berapa banyak yang dia sama ni? Bak kata orang bang. Ibarat ketam ajar anak berjalan. Ketuk dulang. Paku sekepih. Merepek lah kau ni. Tak, aku tanya kau berapa kilo yang dia ambil. Berapa dia sama ni? 4 kilo bang. 4 kilo? 4 kilo? Banyak tu bang. Minggu lepas 3 kilo. Minggu ni 2 kilo. Lepas tu hari ni lagi 4 kilo. Hai bang, kalau macam ni bang, tokek KLCC pun boleh bankrupt. Tak boleh jadi ni. Tak, yang kau satu kenapa kau tak halang dia ambil? Aku bang. Bang, kau tanya soalan apa ni bang? Bang, kau kenal kan Wak Sukiman tu macam mana? Kalau aku, memanglah dia tak hormat. Kalau kau dia hormat bang, tak nak aku, takut aku. Takut? Yelah bang, aku bukan apa bang. Aku tak nak mati muda. Yelah. Nanti, macam mana aku nak kahwin? Amboi menggeletis kau tak apalah Mok. Macam ni, kau pergi buat je kerja kau. Pasal Wak Sukiman tu nanti aku settle dengan dia. Okey bang. Ni semua aku dah bagi makan lah. Okey. Hati bang. Ya abang ni kenapa tak halau? Manalah aku tahu nak. Kan kalau misal abang panggil aku boleh. Abang jadi Tadi masalahnya aku seorang-seorang. Kalau aku ada kau tadi, kau depan aku belakang. Tak, abang depan aku belakang. Aku jaga abang. Taklah, abang yang kena jaga aku. Bagus bang ni. Sabar. Kita kena banyak sabar ni bang. Sabar. Ni sabar ni. Tenang lagi, tenang. Tarik nafas. Lapar? Lapar? Oh, lapar tarik nafas pun tak habis juga. Jauh termenung. Fikir apa? Fikir masa depan, Mak. Kenalah menung jauh. Kan kalau dekat nanti, jenuh pula jadi dia. Agak-agak ni kan fikir masa depan tu, ada tak sampai bawa balik nanti tak, Mak? Oh, Mak. Kalau sembang, mesti nak sebut pasal menantu. Mak, Kudin ni muda lagi, Mak. Dah tak puas ronggeng lagi. Muda apanya? Tengok tu, kedut dekat sana, ada kat sini. Mak ni bukan apa. Mak cemburu lah tengok jiran-jiran kita tu keluar ke sana sini dengan menantu, keluar sini dengan menantu. Lepas tu kalau bersembang, menantu dia masak tu, menantu dia masak ni. Lepas tu dia orang tanya pula, Kudin tu bila nak kahwin? Kudin tu bila nak kahwin? Kira Mak nak menantu ni memang untuk mengumpat lah, macam tu? Tak adalah. Mak nak kamu bawakan mak menantu yang boleh bahagiakan kamu. Tak. Kudin dah bahagia dah, Mak. Bagi dengan Mak. Alah, Mak tak payahlah risau, okey? Kudin faham, Kudin tahu. Sekarang ni, Mak, Kudin sebenarnya tengah tunggu bakal menantu Mak ni. Sang puteri turun dari kayangan untuk Kudin. Tuh, puteri kayangan dah sampai. Hello, hi girls. Hi. Babe, kenapa tak beli je? Mall ni senang. Well, sebenarnya nak beli tapi kesian dekat you all. Kan beli semua, kan you all nak shopping apa je kan? Makan kek je. Kesian hidup you all ni. Tak apa, don't worry. Hari ni I belanja, you all order je. Rina kenal tak siapa Tengku Imran tu? Dia sepupu jauh, pewaris kedua selepas Rina. Assalamualaikum.